Abah tulis Khairul Iman dan adik Ryan Iskandar. Okey, lelaki perempuan punya mana? Tak ada. Silakan. Perempuan tahun 5. Tahun 5. Maaf ada Mana? sedikit Tempat kesilapan lelaki. technical. Mana cerita sini? Perempuan tahun 5. Bagus lah PM ni. Orang je kan. Lelaki tahun 4 kan? Bella, tanya diucapkan. Ya, Ada di prasekolah kita. Ibri Wildan, Darwish, Zamir, Alif Haji. Nombor 8 ni ada ke tak ada? Tahun 6. Perempuan tahun 6 tak ada. Okey, ambil. Oh, tak ada lah nombor 8 ni dia tak terprint. Semua menang ya. Ni lain. Tuan kategori. Okey, baiklah. Memang tak ada nombor 8. Tak Bagi saya kena acara sebut. 80 meter perempuan prasekolah. Tempat 3 bersama dimenangi oleh adik Khaira yang satu ni tak ada, ya? Tak ada nama dia. Dan adik Iman Aura binti Muhammad Azmi daripada Rumah Kuning. Dipersilakan. Awak janganlah duduk situ. Kenapa? Ha? Bagi awak puluh kili sini. Tak, dia kan tu Boleh tak? Pergi ambil air. Ambil air tepi tu, air ni lagi. Tempat kedua disandang oleh adik Putri Rasha Inara binti Abdul Rahman daripada Rumah Hijau. Mana pula ada Dan tempat pertama dinyanyi oleh adik Nur Umairah Kalisha binti Muhammad Safwan daripada Rumah Kok baru tak? Tak bawa lah tulis. Ni nak garis. Tak ada lah. Tak apa dah. Ada ekor tu. Okey, seterusnya 80 meter lelaki tahun 1. Tempat ketiga dimenangi oleh Muhammad Afiq Nadin bin Muhammad Shah Nizam dari Rumah Biru. Mana biru? Tepuk! Bola cikgu. Bola ni dah aku jaga. Pinjam lah. Tempat kedua Muhammad Amrullah bin Muhammad Badrul Hisham dari Rumah Merah. Jawab punya orang. Cakap. Dan Johan Muhammad Dani Amsyar bin Syahnizi dari Rumah Biru. Biru. Tengah rekam ke?